Salam kita Selangor, salam Malaysia Madani. Hari ini 24 Disember 2025. Saya ada senarai penerima voucher SME bulan 10, bulan 11, bulan 12. Saya terperanjat tengok senarai ini sebab lebih 300 orang belum tuntut voucher SME ini lagi. Ini adalah fasa terakhir bagi tahun 2025 dan perlu dituntut sebelum 30 Disember 2025. Andai kata mereka datang pada bulan Januari nanti, dia tak boleh tuntut voucher ini dan voucher ini akan burn. Setiap voucher bernilai RM150 diberikan kepada warga emas yang berdaftar di bawah skim SME dan juga golongan OKU yang berdaftar di bawah skim SME Selangor. Voucher RM150 ni boleh membeli barang-barang keperluan di Pasaraya, terutamanya di Lotus Kuala Selangor. Untuk Don Bukit Melawati, kita bagi voucher ini untuk pembelian barang keperluan asas di Lotus Kuala Selangor. So bagi mereka yang belum tuntut voucher ini, sila datang ke pejabat bermula 27 Disember sehingga 30 Disember. Kita akan buat pembukaan khas, kaunter khas untuk pemberian voucher ini. Sila datang dan tuntut, dan senarai ini akan dibekalkan kepada pengulu dan juga ketua kampung. Anda boleh semak nama anda bersama dengan pengulu dan juga ketua kampung, dan maklumkan anda belum ambil voucher lagi, boleh datang ambil. So jangan membazir bantuan yang disampaikan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Voucher bernilai RM150 untuk mereka yang layak di bawah skim Mesra Usia Emas hanya daripada Kerajaan Negeri Selangor. Sila datang dan tuntut membeli barang keperluan anda bernilai RM150.